Hello gang, hari ni kita nak unboxing cooler Damara yang paling murah sekali, RM74. Okay, Damara bagi waranti 1 tahun. Kalau kita tambah, kita lat 5 star, kita akan dapat lagi 3 bulan. Jadi 15 bulan lah. Dapat manual, 2 bateri, charger. Dia port dia tu DY dah, bukan MT, bukan Makita punya, DY. Dapat mata dray kayu, dapat skru, tok 25 dengan 28, ada 25 gear, ada 3 mode, skru dray dengan hammer, ada 2 speed 1 dengan speed 2 lah. So coolers ni sesuai untuk orang yang kadang-kadang je buat DIY, bukannya selalu buat DIY. Cumanya dan ini plastik, jadi mata dray mudah nak tercabut. Kalau untuk buka skru, untuk tebuk kayu sesuai. Cumanya untuk kita nak tebuk dinding tu boleh, tapi mengambil masa yang lama sikit. Sesuai lah dengan harga dia RM74. Jadi kalau kita yang kadang-kadang buat DIY ni sesuai beli, tapi kalau setiap hari kita pergi DIY, kita perlu ambil cooler dia yang mahal sikit lah, sebab untuk mencepatkan kerja kita. Jadinya aku buat video hari ni, kita nak tukar yang plastik ni kepada ni, yang besi punya. So saiz yang Damara pakai sekarang ni, saiz dia 10mm 38 inci. Jadi kita nak beli yang besi pun kena beli yang saiz yang sama, 388 hingga 10. Cara nak tukarnya, nampak tak? Ada skru kat dalam, kat tengah-tengah tu. Ambil screwdriver. Untuk buka skru kat dalam ni, biasanya kita lawan jam. Tapi kat dalam ni skru dia lain sikit. Dia ikut arah jam. Jadi nak bukanya kena ikut arah jam. Lepas tu, kadang kita ambil lingki dia. Hari ni salah. Okey. Lepas tu masukkan yang besi ni. Okey. Lepas tu
Masukkan skru. Pusing arah lawan jam. Kunci lah. Okay. Kan cantik tu. So, apa beza kita pakai plastik dengan yang besi ni? Plastik ni kalau kita tukar skru untuk ni macam ni, dia okey je, tak ada masalah pun pakai yang plastik ni. Masalahnya bila kita nak tebuk dinding seming. Nak tebuk dinding seming, tengah tebuk kadang dia jadi longgar gede. Jadi kita pakai yang besi ni, insya-Allah tak longgar dah lah. Okey. Itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih.